vitamin ataupun suplemen untuk umur 50 tahun ke atas, berat 78 kilo, tinggi 148 cm, yang ada masalah jeragat, badan letih, obes ataupun berat badan berlebihan. Okay, first kita akan kira dulu BMI ada berapa. Dan waktu yang sama, korang kira jugalah. Ambilkan kalkulator dan kira sekali. Alright. So, untuk BMI kita akan ambil berat dalam kg ya. Okay. Bahagi dengan tinggi awak. Okay. So, korang kira juga tahu. Dan sambil tu lepas kira, komen dekat bawah. So, untuk kad ini, BMI dia ialah 35.6. So, kalau untuk angka ini, dekat Malaysia punya guideline, memang kira sangat obes sudahlah. Okay, so untuk masalah yang dia ada, masalah jeragat, okay, apa yang boleh ambil? Okay. So, kalaulah awak ni dah cuba suplemen yang basic, macam vitamin C, collagen, tapi dia masih tak berkesan. So, awak kena ambil benda seperti ROC, tambah dengan SOD. Ya, sebab kalau untuk nak kurangkan jeragat, kita kena block, okay, penghasilan melanin. Ya, so salah satu cara untuk blok penghasilan melanin, awak ambil ROC dengan SOD. Sebab ini dia bagus dan juga fungsi sebagai oral sunblock ataupun natural UV protection. Ya. Next, untuk masalah badan letih. Kalau awak ni dah cuba yang basic suplemen macam multivitamin ataupun dah ambil seperti B complex, okay, tapi masih tak okey lagi. Tambah pula dah masuk usia 50 tahun ke atas. So, kita kena ambil benda ataupun suplemen yang mana dia boleh bantu untuk boostkan balik NAD dekat badan awak. So, yang berkesan untuk boost NAD ialah NMN. So, kalau kita tambahkan balik NAD, dia akan bantu untuk kurangkan masalah letih. Di samping dia ada kebaikan yang lain. Dia ada fungsi sebagai anti-aging, bantu untuk lambatkan penuaan, bantu untuk repair masalah dalaman sampai ke kita punya tahap sel dan DNA. Untuk masalah berat badan ataupun yang dah obes punya, ya, first awak kena jaga lifestyle awak lah, okay? Kurangkan makanan-makanan yang terlalu berminyak, berlemak yang naikkan berat badan. Lepas itu, kalau boleh, cuba tambah exercise. Seminggu mungkin 2-3 kali, setiap kali itu setengah jam. Dan kalau awak nak add on supplementation, kalau tak mau ubat lah, okay, nak yang nature punya, awak ambil probiotik. Probiotik. Sebab probiotik dia akan bantu untuk boost kita punya penghasilan GLP-1. Korang biasa dengar kan, Saxenda, Ozempic, Wegovy, itu semua ialah ubat. Itu ialah GLP-1 agonist. So, probiotik dia akan bantu secara nature, okay, untuk boost penghasilan hormon GLP-1. So, dia akan bantu untuk first, kurangkan berat badan, bantu untuk kurangkan kita punya selera makan. Tapi make sure tau, awak punya probiotik tu dia ada prebiotik. Dan dia kena ada strain yang tertentu lah. Seperti L. acidophilus, L. rhamnosus, L. pantherium, B. lactis. Itu ialah strain yang bagus, boleh bantu untuk turunkan berat badan. Dan kalau awak nak boost metabolism, nak bantu untuk bakar lemak, okay, dekat bahagian dekat sini. Bahagian kat perut sini. Kat pinggul ke, kat paha ke, awak ambil. Ini dia baguslah. Blood orange. Ini ialah natural punya. So, dia akan bantu untuk boost metabolism. Dan memang ada kajian-kajian saintifik lah yang mengatakan blood orange dia bantu untuk turunkan berat badan, bantu untuk orang-orang yang ada masalah overweight. Sambil tu, I nak korang komen. Kalau awak ni ada lain punya masalah dan nak ambil suplemen, vitamin, tapi tak pasti. So, awak komenkan awak ni umur berapa dan awak ni ada apa masalah.